Alah, alah, alah. Komennya dia ni. Anak siapa lah ni, ya? Ni sini. Lai. Eish, paling comel kat dunia ni. Apa kelebihan awning ni? Penting ke untuk mak korang? Kalau nak tahu, jom saya bagi tahu. Jawapannya, pentinglah untuk keselesaan rumah korang. Ada awning ni je ke? Taklah. Ada banyak lagi jenis awning kat sini tau. Contohnya, kita ada awning ACP, PU metal foam, metal deck dan awning polycarbonate. Kalau nak rumah korang senyap, korang boleh try awning ACP sebab dia ada komposit plastik kat tengah. Boleh kurangkan bising apabila hujan turun. Ataupun korang boleh pilih PU metal foam. Sebab apa? Sebab dia ada lapisan foam yang tebal. So, rumah korang tak adalah jadi panas. Kalau korang nak halang cahaya matahari dengan hujan je, korang boleh pakai metal deck. Sebab harga dia murah dan senang pasang. Tapi, bising sikit lah rumah korang. Kalau korang nak pilih yang tembus cahaya, korang boleh pilih polycarbonate. Boleh buat kebun indoor. Boleh buat sedai baju. Sebab lapisan awning yang lucina membolehkan cahaya matahari masuk. Tapi rumah panas sikit lah. So, korang bolehlah pilih awning mana yang korang nak. Yang penting sekali, kalau korang nak pasang awning dengan kita ada tempat yang percuma je untuk datang ke rumah korang. Tak perlu bayar. So, kalau korang nak tempat awning dengan kami, korang boleh je DM kami dan komen di bawah. Explosions, iron guards,